ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Yang berusaha Profesor Dr. Cik Azlan bin Taib, Ketua Pustakawan Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha Puan Rahimah binti Ishak, Timbalan Ketua Pustakawan Universiti Utara Malaysia. Pustakawan kanan, para warga pustakaan serta hadirin yang hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berhimpun pada pagi ini dengan penuh bermakna dalam program telaah bedah buku bersama PSP yang pada kali ini menampilkan kupasan buku bertajuk Poor Dad, Rich Dad. Maaf terbalik, Rich Dad, Poor Dad. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, ada dengan segala hormatnya ingin menjemput Encik Safwa Hamzah untuk memimpin acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, kami panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu kami dapat berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini bagi menjayakan majlis bedah buku yang diadakan pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah majlis kami ini dengan limpahan ilmu dan kefahaman. Jadikanlah setiap butir bicara, setiap helaian yang dibedah sebagai sumber manfaat dan panduan untuk kami semua. Gunakanlah kepada kami hati yang lapang, fikiran yang tajam dan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya Allah, berkatilah penulis buku ini, para penceramah dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis yang mulia ini. Semoga usaha kami ini menjadi amal jariah yang berpanjangan pahalanya di sisi-Mu, Ya Rabb. Akhirnya, jadikanlah majlis kami ini majlis yang diberkati, yang membawa kami lebih dekat kepadamu serta menambah cinta kami terhadap ilmu dan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang diucapkan kepada Encik Safwa Hamzah atas bacaan yang penuh penghayatan seperti tadi. Hadirin sekalian, program telaah buku bersama PSB merupakan salah satu inisiatif murni oleh Perpustakaan Sultanah Bahiyah bagi memperkukuhkan budaya membaca, memperkasa amalan perkongsian ilmu serta memupuk minat mendalam terhadap bahan bacaan ilmiah dan motivasi dalam kalangan warga Universiti Utara Malaysia. Melalui sesi seperti ini, diharapkan kita dapat memperluaskan pemikiran, menilai berbagai perspektif baru dan menjadikan amalan membaca sebagai budaya keilmuan yang berterusan. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya dan penuh takzim menjemput Encik Muhammad Hakim bin Muhammad Fadzil untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau dengan bertajuk bedah bukunya Rich Dad, Poor Dad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai buku yang saya baca bertajuk Rich Dad, Poor Dad. Mungkin ada di antara kita yang dah pernah baca kot buku ni. Buku ni buku lama sebenarnya. Dia diterbitkan pada tahun 1997. Penulisnya buku ni dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Sebenarnya buku ni adalah buku berkaitan dengan kewangan. Sebelum saya teruskan, saya rasa ada eloknya jika saya berkongsi sedikit mengenai latar belakang penulis buku ni.
Okay, Robert T. Kiyosaki. So siapakah Robert T. Kiyosaki? Okay, beliau dilahirkan pada 8 April 1947. Bermakna tahun ni beliau berumur 78 tahun. Okay, beliau dilahirkan di Hawaii, di Amerika Syarikat. Okay, beliau merupakan seorang ahli perniagaan. Okay, untuk makluman semua, Robert ada menubuhkan satu syarikat yang diberi nama The Rich Dad Company. Nama company dia pun sama dengan, lebih kurang akan sama dengan nama buku dia. Jadi syarikat yang ditubuhkan ni, di antara servis-servis yang ditawarkan adalah dia lebih kepada coaching ataupun memberi tunjuk ajar ataupun memberi bengkel seminar berkaitan dengan kewangan, pengurusan kewangan dan keusahawanan. Okey. Okay, jadi beliau ni banyak terlibat lah dengan seminar, bengkel dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan kalau buka YouTube, Google nama dia, memang banyak video-video Robert ni. Dia bercerita mengenai kewangan. Okey, kemudian The Rich Dad Company. Okey, kemudian beliau juga merupakan seorang pelabur. Okey, melabur merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan lah. Boleh dikatakan aktiviti harian beliau lah. So Robert Kiyosaki ni dia banyak melabur kepada aset-aset yang penjanaan income secara pasif. Okey, di antaranya hartanah ataupun real estate. Kemudian dia banyak melabur dalam minyak. Okey, untuk makluman semua, Robert ni dia ada tim gali minyak dia sendiri. Dan dia juga mempunyai 3 perigi minyak di Amerika Syarikat lah. Memang kaya. Dia salah satu perigi dia terletak satu di Oklahoma, ada di Louisiana dengan Texas. Okay, selain daripada pelabur, dia juga selain daripada melabur minyak, dia juga melabur dalam emas, lagi dalam cryptocurrency ataupun mata wang kripto. Contohnya macam Bitcoin, apa lagi, Ethereum dan sebagainya. Okay, selain daripada seorang pelabur, dia juga seorang penulis buku. So di antara buku-buku yang ditulis, buku ni The Rich Dad Poor Dad. Lagi satu dia ada tulis juga buku berkenaan dengan cash flow quadrant, Guide to Investing, dan adalah lain-lain buku dia. Tuan-tuan boleh Google. Okay, sebenarnya buku Poor Dad, Rich Dad Poor Dad ni bercerita, berkisahkan mengenai dua orang individu. Okay, dua orang ayah lah. Okay, Poor Dad ni sebenarnya merujuk kepada ayah Robert tu sendiri. Okay, buku ni banyak bercerita mengenai zaman dia kanak-kanak lah. So Poor Dad ni merujuk kepada ayah dia, manakala Rich Dad ni merujuk kepada ayah kepada kawan dia. Robert ada kawan baik, nama kawan baik dia Mike. So Mike punya ayah Rich Dad ni. Okay, kalau kita tengok tajuk buku dia ni, dia seolah-olah macam dia nak menjatuhkan ayah dia, macam nak memburuk-burukkan ayah dia. Tapi sebenarnya kalau kita baca balik buku ni, bukan tu mesej utama dia. Mesej yang cuba dia sampaikan, dia cuba nak bandingkan di antara dua mindset yang berbeza. So kita tengok dulu kalau Poor Dad macam mana kan. Okey, macam yang saya katakan tadi, Poor Dad merujuk kepada ayah Robert lah. So ayah Robert ni seorang yang berpendidikan tinggi, berkelulusan PhD. Jadi kalau kita tengok dia punya latar belakang pendidikan dia memang hebat lah. Dia belajar di Stanford University, kemudian sambung pengajian dia di Chicago, dan kemudian dia ambil PhD dia di Northwestern University. Dan kesemuanya memang ditaja penuh lah. Okay, dia memang orang yang bijak pandai lah. Lepas tu yang ayah kepada kawan dia pula, dia belajar sampai tingkatan 2 je. Tapi okay, kedua-duanya mempunyai berpendapatan yang tinggi, seorang yang berdedikasi, seorang yang bekerja keras lah. Cuma perbezaannya adalah ayah Robert ni selalu bergelut dengan masalah kewangan. Setiap bulan mesti ada masalah kewangan, tapi gaji dia tinggi. Sama, tapi bila dia tengok pula dengan ayah kawan dia orang kata apa, lah ni dia menjadi antara orang yang terkaya di Hawaii. Jadi dia berfikir, kenapa perkara ni berlaku, kenapa yang kaya semakin kaya, kenapa yang miskin semakin miskin, dan kenapa yang golongan pertengahan ni selalu bergelut dengan masalah hutang. Jadi bila dia kaji semula, dia dapati bahawa antara punca utamanya masalah ni berlaku adalah
kerana kurangnya ilmu pengurusan kewangan. Okay, ataupun kita panggil financial literacy. So dia kata kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat sekolah, di sekolah kita kurang ambil berat berkenaan dengan perkara ni. Kalau perasan di sekolah dia lebih kepada kemahiran profesional dan sebagainya kan. Kalau di rumah juga ibu bapa kita lebih kepada dia suruh kita belajar tinggi-tinggi, dapat kerja elok, dapat gaji tinggi, betul kan? Jadi so itulah dia antara, jadi dia kata yang menjadikan seorang itu kaya atau miskin bukanlah kerana pendapatannya, tapi mindset dia, minda dia, cara dia berfikir. Okay, sebentar nanti saya akan kongsikan tiga jenis pemikiran yang Robert kongsikan. Okay, sebelum tu okay, dalam buku ni juga Robert ada berkongsi berkenaan dengan cash flow quadrant. Okay, ini adalah gambar raja ni merujuk kepada cash flow quadrant. Robert kata secara umumnya ada 4 cara kita boleh dapatkan sumber kewangan. So iaitu employee, self-employed, business owner dan investor. So saya akan explain lah satu persatu. So kita tengok dulu employee tu apa. Baik, so employee ni sebenarnya merujuk kepada orang yang makan gaji. Macam kita semualah, setiap bulan dapat gaji kan. Okay, kebiasaannya kelompok employee ni kebiasaannya dia kalau tengok antara 4 kuadran ni, dia mempunyai risiko yang paling kurang sekali. Maksud saya risiko untuk tak dapat duit, risiko untuk dibuang kerja, terutama sekali orang yang bekerja sektor awam lah, macam kita ni kan, kita boleh berlaku tapi risiko dia tu sangat kurang. Okay, ini golongan yang pertama yang jenis makan gaji. Okay, yang kedua adalah self-employed. Okay, self-employed. Okay, kalau tuan-tuan perasan, self-employed ni nampak macam seakan-akan sama dengan business owner, tapi sebenarnya kedua-dua ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Okay, nanti saya tunjukkan dekat mana perbezaan dia. Okay, self-employed ni dia merujuk kepada bekerja sendiri lah. Okay, contohnya contoh kalau kita buka gerai burger, kemudian kita lah memasak, kita lah menyediakan bahan, kita lah cashier. Okay, tapi kalau kita tak datang kerja hari tu, kita tak dapat duit. Itu self-employed maksudnya. So kalau self-employed ni antara risiko dia, contoh kalau tuan punya gerai tu dia sakit ataupun berlaku apa-apa musibah, contohnya hujan, so dia tak dapat lah nak buka gerai dia kan, so dia tak dapat income lah pada hari tu. So itu makna self-employed. Okay, berbeza dengan business owner. Okay, business owner ni contohnya kalau orang yang sama buka gerai, tapi dia ada upah, dia ada pekerja dia. So maksudnya kalau dia tak perlu pun datang ke dia tak perlu pun pergi ke gerai tu untuk bekerja, dia akan dapat income secara automatik lah, sama ada dia pergi ataupun tidak. Okay, Robert kata perkataan bisnes ni merujuk kepada sistem, satu sistem yang bergerak secara auto yang boleh menjana pendapatan. Itu nama dia business owner. Itulah perbezaan antara self-employed dengan business owner. Okay, sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku ni, Robert Kiyosaki dia nak mengajak kita berpindah daripada kuadran yang sebelah kiri ni ke kuadran yang sebelah kanan. Okay, kemudian cara yang terakhir untuk kita dapat sumber pendapatan kita adalah melalui investor, iaitu pelaburan. So pelaburan ni macam biasalah, sekarang ni kan kita ada banyak tempat untuk melabur, ada contohnya tabung haji, ASB dan sebagainya. Okay. Okay, selain daripada cash flow quadrant, kalau saya nak ceritakan semua, banyak sebenarnya yang dikongsikan. Saya ambil poin-poin yang menarik lah. Okay, macam yang saya ceritakan tadi, yang menjadikan kita miskin atau kaya bukanlah kerana pendapatan, tapi cara kita berfikir. So Robert mengklasifikasikan 3 jenis pemikiran. Pemikiran miskin, kelas pertengahan dan pemikiran orang kaya. So kita tengok satu persatu, pemikiran miskin ni macam mana, orang kaya macam mana.
Okey, sebelum saya terangkan mengenai gambar raja ni, saya terangkan sikit berkenaan dengan antara istilah-istilah yang diguna pakai dalam buku ni. So, kalau tuan-tuan dan puan nampak, dalam buku ni ada menggunakan istilah income, salary. Okey, ini adalah gaji kita. Okey, expenses ni merujuk kepada perbelanjaan harian kita lah, perbelanjaan kita seperti makan, minum dan sebagainya. Kemudian kalau di sini asset ni merujuk kepada kalau kita belajar di sekolah dulu, asset ni kalau ada siapa-siapa yang ambil perakaunan. Okey, kalau asset ni dulu kalau saya diajar, cikgu kata asset ni barang-barang yang kita beli. Contohnya rumah yang kita beli, kereta yang kita beli kan. Tapi kalau menurut Robert, rumah yang kita beli kemudian kita tinggal, itu bukan asset, itu adalah liability, tanggungan kita. Asset ni contohnya rumah yang kita beli kemudian kita sewa ke orang. Jadi asset ni dengan erti kata lain, dia menjana pendapatan untuk kita lah. Apa-apa saja perkara yang menjana pendapatan untuk kita, dia adalah asset. Kalau rumah atau kereta yang kita beli tu, yang kita guna hari-hari, yang tu bukan asset lah, itu liability, kita kena bayar dia kan, kita kena tanggung dia. Tapi kalau kita beli kereta, kita sewa ke orang, itu dikira sebagai asset. Kemudian liability ni adalah macam yang saya ceritakan tadi lah, pembelanjaan, tanggungan kita, contoh belanja loan rumah, loan kereta dan sebagainya. Okey, boleh faham lah istilah ni? Okey, sekarang ni saya ceritakan sedikit bagaimana orang miskin berfikir. Okey, menurut Robert, kalau tengok gambar raja ni kan, orang miskin dia berfikir macam mana? Okey, dia dapat kerja kan, kemudian dia dapat income, dapat gaji. Kemudian gaji dia terus ke bawah ni, ke expenses. Dia terus belanjakan gaji dia ke perbelanjaan yang dinatakan ni. Contohnya macam makanan. Senang cerita, dia shopping terus lah. Kemudian duit dia keluar. Dia tak pun, duit yang dia dapat ni tak pun dia digunakan untuk mencari aset, ataupun dia bayar liability ke, bayar rumah ke dan sebagainya. Dia terus ke perbelanjaan. Jadi ini adalah pemikiran orang miskin. Tapi saya percaya di hadapan saya ni bukan macam ni kot, kan? Okey, seterusnya pemikiran kelas pertengahan, middle class. Okey, kalau kita tengok gambar raja ni pula, orang pertengahan dia berfikir macam mana? Dia dapat income, kemudian duit dia tu terus ke liability. Okey, liability ni apa? Macam yang saya ceritakan tadi, loan rumah, loan kereta, credit card dan sebagainya. Kemudian lebihan daripada liability tu, dia terus ke perbelanjaan. Okey, saya percaya kebanyakan kita buat macam ni kan, betul tak? Dapat gaji, kita akan utamakan ini dulu. Okey, ini adalah kelas pertengahan. Okey, dia utamakan liability dulu, kemudian lebihan daripada liability terus ke expenses, kemudian seterusnya terpulang pada dia nak buat macam mana, simpanan ke dan sebagainya. Okey, kita tengok juga macam mana orang kaya berfikir. Okey, kalau ni apa? Okey, ini orang kaya. Okey, kalau perhatikan gambar raja orang kaya ni kan, dia dapat duit, dia akan fokus kepada aset dahulu. Dia akan kumpulkan aset, daripada aset ni akan jana pendapatan dia, income dia. So ini cara orang kaya berfikir. So aset yang macam yang saya ceritakan tadi lah, hartanah, apa lagi ya, saham, property dan sebagainya. So kalau perhatikan gambar raja orang kaya ni, dia punya expenses sangat kurang. Nampak tak? Perbelanjaan dia kurang, dengan liabilities dia pun kurang. So ini cara orang kaya berfikir. Senang cerita, dia dahulukan keperluan lah daripada kehendak dia. Jadi tuan-tuan semua di kategori yang mana? Rich? Alhamdulillah. Okey, sebenarnya banyak lagi yang dikongsikan dalam buku ni. Saya kalau ceritakan panjang. So kesimpulannya, Robert macam mana nak carikan ya? Tu pandai-pandai sendiri. Okey, Robert sebenarnya kalau nak tahu lebih lanjut, kena bacalah buku ni. Menarik kan? Okey, sebenarnya saya ada beli buku ni secara digital. Ada saya jumpa dekat Shopee. Siapa nak buku tu saya boleh kongsikan dalam bentuk PDF. Ni dalam versi bahasa Melayu lah. Yang buku kat depan ni bahasa Inggeris. Kan tahu ya? Okey.
Jadi apa yang saya boleh simpulkan, yang menentukan sama ada kita ni miskin atau kaya adalah cara kita berfikir. Sebab tu kita jangan terkejut. Ada pakcik, contoh pakcik-pakcik yang kerja macam jaga tu, dia gaji sebulan dalam 7-800 lah. Tapi dia boleh, yang hairannya dia boleh besarkan anak dia sampai 6-7 orang. Pelik kan? Jadi betul lah apa kata Robert, yang menjadikan kita kaya atau miskin adalah cara kita berfikir, bukannya pendapatan kita. So nasihat beliau, mulalah mengumpul aset, bukannya mengumpul bebanan ataupun liabilities. Dan kita juga haruslah membezakan antara kehendak dan keperluan. Baik, sekian saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hakim bin Fazil dengan perkongsian beliau tadi, sangat menarik untuk tahu lebih lanjut kena bacalah buku ni. Okey, semoga dengan ini maka berakhirlah perkongsian kita tadi, maka berakhirlah program Telah Buku bersama PSB. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Prof, Yang Berusaha Puan Rahimah serta seluruh warga Perpustakaan Sultanah Bahia yang sentiasa komited dalam menjayakan program keilmuan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.